seorang ayah diberitahu bahawa bayi lelakinya yang baru lahir mempunyai penyakit kronik yang mengancam nyawa. Apa yang Zhu Wei buat untuk anaknya sangat mengejutkan. Anak lelakinya mengidap gangguan genetik yang jarang ditemui, yang dikenali sebagai sindrom Menkes, yang menyebabkan tahap kuprum dalam otak menjadi terlalu rendah. Walaupun penyakit ini tiada penawar, Zhu diberitahu bahawa sebenarnya terdapat ubat yang boleh membantu memanjangkan hayat nyawa anaknya. Masalahnya, ubat ini tiada di China pada waktu itu disebabkan oleh pandemik COVID-19. Meskipun dia langsung tiada pengalaman dalam bidang kimia dan tidak ke universiti, Zhu nekat untuk berhenti kerja dan menukar gimnasium milik bapanya menjadi sebuah makmal. Zhu mula belajar dengan gigih tentang sindrom Menkes dengan menterjemahkan dokumen-dokumen bahasa Inggeris dalam talian. Akhirnya, selepas 6 minggu, Zhu berjaya menghasilkan sebotol ubat tembaga Histidina. Demi memastikan keselamatan, dia mengujinya terlebih dahulu ke atas dirinya sendiri sebelum memberikan kepada anaknya. Mengejutkan semua orang, keputusan darah anaknya mula kembali normal. Kini, Zhu membantu mendalami biologi molekul di sebuah universiti bagi mencari penawar sebenar. Komen pandangan korang.